kita melihat tajuk pada hari ini. Hari ini, kita akan menjelajah kebaikan penggunaan bahan digital kepada murid di sekolah. Jom kita meliti topik tersebut dengan lebih mendalam. Dalam era globalisasi yang besar membangun ini, penggunaan bahan digital dalam pendidikan semakin meluas dan menjadi satu keperluan. Transformasi digital dalam sistem pendidikan telah membuka peluang yang lebih luas kepada para pendidik dan pelajar untuk meneruskan ilmu dengan lebih interaktif dan berkesan. Persoalannya, apakah kebaikan penggunaan bahan digital dalam memperkasakan pendidikan negara kita kepada murid? Pertama, bahan digital meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti dengan adanya pelbagai platform pembelajaran dalam talian seperti Google Classroom, Microsoft Teams. Kelima, murid boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sebagai contoh, di kawasan luar bandar yang mungkin kekurangan sumber fizikal seperti buku rujukan, bahan digital membolehkan murid memperoleh ilmu dengan hanya menggunakan peranti elektronik dan sambungan internet. Ini bukan sahaja memperkasakan pendidikan negara, malah merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Di sekolah kami, semua murid mendapat bahan rujukan PDPC mereka melalui Google Classroom dan menghantar tugasan atau projek melalui platform tersebut. Jadi, semua murid berpeluang untuk mengakses pembelajaran digital ini. Keduanya, bahan digital membantu meningkatkan motivasi dan minat murid dalam pembelajaran. Pendekatan interaktif yang terdapat dalam aplikasi seperti Kahoot, Quizizz dan Woodward menjadi pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Contohnya, seorang guru sains yang menggunakan simulasi digital untuk menerangkan konsep fotosintesis dapat membantu murid memahami konsep tersebut dengan lebih jelas berbanding sekadar membaca buku teks. Murid lebih tertarik kepada pembelajaran apabila elemen permainan dan visual digunakan sekaligus meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Akhir kata, bahan digital berperanan besar dalam memperkasakan pendidikan negara. Dengan penggunaan bijak dan bertanggungjawab, ia dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, memotivasikan murid, menyokong pelaksanaan pembelajaran kendiri, serta memastikan pengajaran yang lebih efektif dan menyeronokkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menyokong transformasi digital dalam pendidikan demi masa depan yang